OKK Jomidin, Polisi Penganjur yang dikasihi rakan lama saya, dia seorang wanita, seorang gadis berucap bukan main, semangatnya cukup kuat walaupun badannya tidak besar. Puan Jorna, rakan-rakan yang lain, Datuk Aziz Jaman, Loreto, Terence Au, dan juga wakil-wakil daripada yang berhampiran saya tidak dapat sebut bersatu. Terima kasih atas kehadiran semua pihak pada hari ini di upacara majlis kita bersama rakyat di Metunggung ini. Saya telah nyatakan dengan rakan saya Puan Jorma supaya anjurkan satu majlis saya bertemu dengan masyarakat di Metunggung ini. Saya ucapkan terima kasih yang datang dari dekat, jauh, dapat menghadirkan diri untuk membolehkan kita sedikit sebanyak menerangkan, menjelaskan. Karena hari ini semuanya kita sedar dan tahu bahawa pilihan raya Dewan Undangan Negeri sudah pun dibubarkan. Jadi saya bukan lagi yang berhormat Sinarlang, bukan lagi yang berhormat si Darul pun bukan lagi yang berhormat, sudah bubar Dewan. Si Ajiji bukan lagi ketua menteri, tidak ada sudah ketua menteri. Kita mau memilih ketua menteri Sabah ini. Tapi pilih yang baru, jangan pilih yang lama. Karena sepatutnya kalau kita mengimbau perjalanan politik Sabah ini, pilihan raya yang telah lalu, mereka ini tidak layak untuk memerintah negeri Sabah. Kerana Ajiji dia bertanding atas tiket parti bersatu, bukan gagasan. Gagasan parti yang dilahirkan tahun 2022. Pilihan raya Sabah tahun 2020. Ada pula orang belum beranak, belum keluar perut, mau menyusu. Gagasan ini masih dalam perut lagi waktu itu, belum lagi bubar Dewan. Itu yang saya katakan. Kalau mengikut sistem demokrasi yang ada di dunia, di mana-mana tempat termasuk di Malaysia, ini kebimbangan saya di negara kita. Enforcement of law. Kita perlu pastikan supaya penguatkuasaan undang-undang di negara ini dapat dijayakan sebaik mungkin. Bayangkan dahulu warisan parti yang paling banyak 29 kursi. Bersatu 11. Tapi semuanya lompat-melompat, beli-membeli. Hari ini mereka tidak boleh lagi lompat membeli sana sini. Kerana pilihan raya sudah ada akta lompat. Kalaupun melompat, kita akan denda mereka. Kita akan pastikan kena bayar parti warisan 10 juta ringgit yang ada. Kebimbangan mereka, bayangkan hari ini sebelum pun pilihan raya diadakan, akta perlembagaan negeri Sabah diubah, dimansuhkan. Apa akta pilihan raya Sabah yang dimansuhkan? 67. Mana parti yang ketuanya majoriti dilantik menjadi ketua menteri. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, sama ada akta itu ada ataupun tidak ada, pastikan kalau warisan dapat simple majority, tidak ada siapa yang boleh menghalang warisan angkat sumpah istana. Kamu ingat dahulu pilihan raya, bila mana Tun Mustafa angkat sumpah tapi tidak cukup jumlahnya, waktu itu tidak ada akta 67, cuma 63 saja. Adnan Rokat tutup pintu istana. Si Pairin bawa Tun Mustafa pergi mahkamah. Bila Pairin bawa Tun Mustafa pergi mahkamah, kalah Tun Mustafa yang jadi ketua menteri Sabah waktu itu ialah Tan Sri Pairin Kitingan. Bayangkan
Pada hari ini perjalanan kita pilihan raya sudah dibubarkan. Pastikan pilihan raya kali ini kita tidak mau simple majority. Kita kena menang mutlak di Sabah. Kena yang menentukan siapa yang jadi kerajaan orang Sabah. Kalau dahulu si Pairin PDS boleh bertanding, tidak ada gandingan-gandingan dengan UMNO, dengan ASNO, dengan Berjaya, dengan STAR, dengan AKAR, tapi Pairin memerintah 10 tahun tidak ada gandingan di Sabah. Begitu juga Datuk Haris. Berjaya memerintah 10 tahun. Tidak ada gandingan dengan UMNO, tidak ada gandingan dengan ASNO. Kalau si Pairin boleh, kalau si Haris boleh, takkan warisan tidak boleh. Mananya 20 tahun sudah orang Sabah ini pernah membuat keputusan satu parti boleh memerintah negeri Sabah 20 tahun. Kenapa tidak boleh? Hari ini di Kelantan 40 tahun pas perintah, tidak ada gabungan-gabungan. Hari ini UMNO perintah, tidak ada gabungan dengan PKR, tidak ada gabungan dengan parti-parti lain. Pasca amanah ke tidak ada. UMNO perintah di Johor. Hari ini walaupun mereka bergabung di peringkat persekutuan dengan Anwar Ibrahim. Warisan hari ini kita sokong Pakatan Harapan di Kuala Lumpur. Tapi kita di Sabah jadi ketua pembangkang parti warisan. Hari ini bukan lagi ketua pembangkang. Sudah bubar dewan. Semuanya tidak ada kerajaan. Jadi pastikan kita menjadi kerajaan dalam pilihan raya kali ini. Boleh? Boleh. Jangan teriak boleh tapi turun mengundi. Saya bimbang itu dia punya laungan boleh. Datang ke rumah jam 1 pagi dibaginya RM500 belum boleh. Dibagi RM1.000 tukar baju dia. Dulu putih menjadi biru. Dibagi RM3.000 dulu putih biru, lepas itu RM1.000 ditukar merah. Tidak ya? Betul ini? Kita harap sungguh orang-orang Sabah pastikan perjalanan kita. Pasal apa ada pilihan raya? Pasal apa kita mau pilih kerajaan? Pasal apa kita memilih pemimpin? Seumpama manusia, kalau kita mau memilih menantu, tengok dia siapa menantu saya ini. Apa dia ini ada masa depan ini? Pasal anakmu ini perempuan, kau mau serahkan anakmu seorang laki-laki, macam mana ini? Bagaimana masa depan cucu saya? Bagaimana masa depan? Seumpama itu, kita memilih kerajaan, apakah undi saya ini akan boleh mengubah kehidupan kita di Metumpuk ini, ataupun kita jauh buruk apa yang kita rasa pada hari ini? Pikir dengan baik. Jangan kita terpikat, jangan kita terikat, jangan kita terpesona dengan mainan handphone, TikTok, WhatsApp yang ada itu. Kadang-kadang ada yang TikTok, WhatsApp itu tidak betul itu. Saya tengok TikTok, Donald Trump makan nasi lemak. Tengok TikTok kadang-kadang macam-macam itu ceritanya itu. Ada kebenaran dia, ada tidak ada kebenaran dia. Tapi dalam pada itu kita sedar dan tahu bahwa pilihan raya pada hari ini ada perlembagaan dia, ada kuasa dia. Kalau kita menang dengan undi 37 simple majority, TYT tidak boleh halang saya mau angkat sumpah pergi istana ini. Orang halang saya akan bawa pergi mahkamah. Sudah ada keputusan Tan Sri Pairin lawan dengan Tun Mustafa, kalah Tun Mustafa itu. Jadi kena ingat, kalau lebih daripada itu 2/3, kuasanya kuat itu.
Jangan dorang main-main dengan saya. Ya, yang saya peringatkan undang-undang yang ada. Hadirin yang dirahmati sekalian, yang menjadikan kita dapat 2/3, yang menjadikan kita dapat simple majority, yang menjadikan kita boleh menang pilihan raya ialah orang Metunggung, orang Sabah yang boleh layak mengundi. Pasal apa kebimbangan kita pada hari ini? Keadaan kedaipan yang ada di Sabah, negeri yang kaya, rakyatnya miskin. Bayangkan, sampai bila orang Sabah ini jatuh miskin? Orang Sabah yang paling majority KDM. Betul tak? KDM yang paling majority. Dan yang paling miskin orang KDM. Betul tak? Kenapa miskin? Pasal dia berpecah-pecah. Kenapa berpecah? Paling banyak parti KDM. Betul tak? Ada PBS, ada STAH, ada APCO, ada PBRS, ada apa lagi? KDM, PBRS. Bayangkan keadaan yang berlaku di Sabah ini. Paling banyak parti, paling banyak miskin, paling banyak susah, paling banyak berpecah. Jadi pilihan raya ini tunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada Kuala Lumpur. Orang KDM pilihan raya kali ini bersatu, tidak berpecah, sokong parti Warisan Sabah ini. Boleh? Kalau orang KDM tidak berpecah, bayangkan. Sudah pasti apa yang dipohon itu boleh diluluskan. Tapi kalau suara kita berpecah-pecah, apanya? Parti gagasan. Oh, ada lagi. Itu parti yang belum jadi dilahirkan sudah boleh memerintah. Itu kalau ikut dari segi perlembagaan, parti tidak pernah bertanding boleh jadi kerajaan. Adakah parti di dunia yang tidak pernah bertanding boleh jadi ketua menteri? Cuma musim dorang saja. Pasal itu kita tidak mau untuk pastikan jangan pilihan raya ini kita mau campur tangan Kuala Lumpur. Tidak boleh berlaku di Sabah. Kita tidak mau campur tangan Kuala Lumpur. Yang menentukan, tangan menentukan kerajaan di Sabah, orang Sabah, bukan Kuala Lumpur. Betul tak? Jangan berpecah, jangan berbala. Oleh kena calon-calon, oleh kena parti-parti. Apa PBS mau buat? Apa PBRS mau buat? Apa SKA mau buat? Oh, kita pertahankan hak Sabah, kononnya hak Sabah. Apa yang mereka pertahankan? Lama mana supaya mereka merintah? Si Jeffrey perintah timbangan ketua menteri 5 tahun. Anda dibaginya gerak tanah orang Tambunan 5 tahun dia timbalan ketua menteri. Tidak ada dia bagi gerak tanah. Saya 20 bulan jadi ketua menteri. Saya bagi orang Tambunan 480 gerak tanah. Kalau di Tambunan saya boleh bagi gerak tanah. Kalau di Tambunan saya boleh bagi geran tanah walaupun tidak ada YB warisan. Kalau di Metunggung kita akan ada YB, insya Allah kita akan pastikan kita akan bagi geran tanah kepada orang-orang di Metunggung. Jadi puan-puan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya ini penting. Jangan anggap dia tidak penting. Ada acara JRS hadir, ada acara PBS hadir, ada acara BN hadir. Kita hadir tapi undinya jangan dibagi. Hadir pun kadang-kadang cerita apa ini? Untuk supaya kita keliru. Oh, ini orang yang tidak keliru pasal rantai tangannya.
Ini rantai pati warisan Sabah. Kena jelas. Pasal apa kita mau pilih kerajaan? Kita mau pilih ketua menteri. Pasal apa kita mau pilih ketua menteri? Pasal kita mau pastikan orang yang menjadi pentadbir negeri Sabah jaga rakyat Sabah, jangan jaga rakyat mereka. Betul tak? Rasuah air, rasuah kereta, mereka beli kereta Ninja, harganya 800.000. Nomor kereta SNJ 1 sampai 20, harganya 4 juta. Harga kereta berapa kereta orang beli? Satu kereta, si Jiji punya kereta 1 juta itu, Lexus itu. Yang lain itu 700-800 ribu satu. Kalau ada 10, 8 juta sudah itu. Yang duduk di kereta driver, yang duduk di kereta bodyguard, yang duduk di kereta ketua menteri. 3 orang saja naik kereta, harganya 1 juta. Yang merasa jalan kononnya oleh kerana kereta Ninja mahal, jadi tidak sakit pinggangnya. Buat apa kau belanja sampai berjuta-juta, 8 juta duit untuk beli kereta? Kalau kau kasih baik jalan raya di Sabah, gunakan duit berjuta-juta. Yang merasa bukan 3 orang, yang merasa 4 juta orang Sabah. Kalau kita bagi baik jalan yang ada. Betul tak? Pasal itu kita memilih pemimpin. Jangan hanya pilih pemimpin mereka yang merasa. Tidak apa pemimpin tidak merasa, rakyat yang merasa supaya nikmat yang ada. Bayangkan, belum saya duduk, sudah dia bagi putu makanan ini. Saya nampak itu. Tapi orang kampung nasib kalau dapat makan ini. Tidak ada beras di dapur dorang. Tidak ada Nescafe di rumah orang. Tidak ada kadang-kadang makanan daging ayam pun di belakang dapur mereka ini. Kita pemimpin kena tahu bagaimana susah rakyat yang ada. Ada anak mereka tidak ada baju. Ada anak mereka tidak ada beg. Ada anak mereka jalan kaki. Ada anak mereka jalan naik jembatan, bukan jembatan simen, bukan jembatan besi, jembatan gantung. 60 tahun sudah kita merdeka, masih lagi jalannya digantung-gantung. Kali ini undi CRS gantung mereka. Boleh? Jangan salah. Pastikan kena bijak kita memilih. Jangan salah guna undi ini. Pikir dengan baik. Kita sudah lanjut usia. Bukan lagi muda. Putih itu rambut itu. Kau lagi putih rambutmu dari saya. Berapa cucumu? Banyak juga. Banyak. Umur 74. Umur 74, masih muda. Kau 4 tahun lagi muda dari saya. Kadang-kadang ini yang saya katakan. Penting kepada kita. Jangan susah kita hari ini. Kita salah pilih. Cucumu kau kasih susah lagi. Pasal apa pilihan raya ini penting? Supaya jangan kamu susah rasanya hari ini dirasa oleh kamu punya anak dan cucu itu. Ubah kerjaan, ubah kehidupan. Cara kita mengubah supaya kehidupan kita lebih baik. Gunakan undi. Jangan salah pilih undi. Pilihlah pemimpin yang boleh bukan hanya diukur dengan mulutnya. Tadi si Jorna sudah bagi tahu. Jorna bilang saya ini meluluskan Christmas 1 hari tambahan dia. Pasal bila kita jadi ketua menteri, bukan saya pikir orang Bajau, bukan saya pikir orang Islam, yang saya pikir orang Sabah. Pasal saya ketua menteri Sabah, bukan ketua menteri Islam, bukan ketua menteri Bajau, bukan ketua menteri sempurna. Ada orang bilang bila Datuk Syafiee jadi ketua menteri, semua orang sempurna. Masa saya
oleh Ketua Menteri. Siapa Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah? Orang si Bintang. Siapa dia? Si Sapar. Siapa menjadi pengarah tanah dan ukur di Sabah? Orang Cina, Bernard Liu. Siapa jadi Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan? Orang Ranau Dusun, KAI. Betul tak? Siapa pengurusi KPD? Orang Pinampang. Siapa namanya? Si Jo Boysin. Jo, berdiri kau Jo. Orang Pinampang. Bukan orang sempurna. Apa rupanya pilak ini? Ada sikit dia. Jangan guna. Pasal itu digunakan pilak PTI ini untuk kita orang Sabah dipecah-pecah. Mereka gunakan bangsa, mereka gunakan agama untuk memecah, mempat supaya orang Sabah ini semakin kecil-kecil. Kita 4 juta dipecah-pecah jadi pilak, jadi KDN, jadi bagai-bagai bangsa yang lain. Ya, jangan. Itu kita kena belajar dari kesilapan kita dahulu. Kita semuanya orang Sabah. Ini orang Sabah, ini orang Sabah, ini orang Sabah. Betul tak? Jadi saya harap sungguh jangan pula ini orang Sabah, ini orang Sabah, undinya Kuala Lumpur. Tidak kan? Ha? Warisan. Ano po? Amo na mengundi dia deh. Amo nanti. Pandai juga baju cakap dusun Banyampun. Jadi saya harap sungguh kamu kali ini jangan silap. Jangan salah. Pilihan raya ini sekali 5 tahun. 5 tahun satu kali. Kamu sudah rasa 5 tahun siang jijik. Betul kan? Ini anak buah siang jijik dari Tuhan ini. Kau berdiri kau. Pakai baju warisan lagi. Pakai baju warisan. Pilihan raya akan datang. Ini di Tuhan tidak akan mengundi. JRS mengundi parti warisan Sabah ini. Panggil gambarnya ini. Nanti kasih tahu, kasih tunjuk. Betul kan ini si Jiji punya keluarga? Akhirnya yang bermati sekalian. Kita kena pastikan kebulatan undi kita. Kalau bulat undi kita, suara kita bulat, susah orang tidak mau mendengar. Kalau suara Sabah bersatu, berpadu, dan suara itu saya bawa di Kuala Lumpur, orang tidak boleh main-main dengan suara orang Sabah kali ini selepas pilihan raya Sabah ini. Betul tak? Tapi kalau suara orang Sabah berpecah-pecah, macam mana pecah? Dahulu kita bergabung. Gabung dengan siapa? Bergabung dengan semua sudah. Saya sudah rasa gabung. Gabung dengan siapa? Si Mahathir, si Anwar, si Najib, Donald Bedawi, si Mahyudin, semuanya di Kician, Tabalsi. Saya sudah bergabung dengan semua ini. Paling lama orang Sabah berpolitik. Tidak boleh dekat-dekat. Paling lama orang Sabah berpolitik, saya ini. Di Kuala Lumpur. 30 tahun lebih. Saya sudah rasa semuanya bagaimana gabungan dengan mereka ini. Pasal ini, pilihan raya kali ini, warisan tidak mau bergabung dengan mana-mana parti, tapi bergabung dengan rakyat Sabah. Pasal apa jelas? Pasal saya tahu apa rakyat Sabah mau. Saya tidak tahu apa parti-parti mau. Betul tak? Kau bergabung sama parti, si Jeffrey bilang, aku mau kursi, berapa kau mau? 30. Menang sekarang tinggal 6. Sudah 6 mau jadi ketua menteri. Rupanya mau kursi, mau ketua menteri, mau jadi duit itu. Tidak dapat duit, tidak dapat proyek, tidak dapat menteri, lompat. Rakyat mengundi. Parti apa? Oh, pasal suaranya lantang. Kita pertahankan hak Sabah. Rupa-rupanya bukan hak Sabah yang mereka pertahankan. Fungsi mereka, projek mereka, menteri mereka yang pertahankan itu. Apa itu? Nafsu mereka itu. Bukan keperluan rakyat yang mereka pertahankan.
Kita tidak pertahankan nafsu kita. Saya ditawarkan timbalan Perdana Menteri. Saya tolak timbalan Perdana Menteri. Wallahi, wabillahi, watallahi. Pasal apa? Bukan jawatan saya mau. Masih hidup orang yang tawarkan saya jawatan timbalan Perdana Menteri. Si Mahathir tawarkan saya jadi calon Perdana Menteri ke-9. Saya tolak. Bukan tidak mau. 8 saja MP saya. Dorang ada 100 lebih. Kau 8 minority. Sana 100 lebih kau ikut cakapnya. Digantung lehermu itu. Bukan saya bodoh itu. Kita kena bijak. Kena pandai. Pasal itu kita perlu majority mutlak pilihan raya ini. Jangan ada gabung-gabung. Kalau ada gabung, tidak dapat projek, bergaduh. Bercerai. Jangan pula kau bercerai. Itu kadang-kadang dalam hidup. Penting kepada kita pastikan yang kita perjuangkan hak sama ini. Itu yang penting kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Datang pilihan raya, datanglah itu dari Kuala Lumpur. Musim kau tidak ada kerja, tidak datang itu Kuala Lumpur itu, betul kan? Musim kamu tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak datang itu. Tapi kalau sudah bubar dewan, datang jumpa kamu, cari sampai ke pintu kamu jam 1 itu, jam 2. Di mana ini? Kau boleh mengundi? Jangan kau susah. Pasal apa? Waktu kau susah, orang tidak datang. Tapi masa pilihan raya, orang susah. Susah apa? Bukan susah air, susah undi. Betul tak? Jangan pula kasusan kamu jual untuk pastikan supaya mereka menjadi kerajaan 60 tahun kita. Apa yang dong janjikan sama Tun Fuad Stephen, apa yang dong janjikan sama Tun Mustafa, sampai mati orang tua-tua kita, dia sudah Donald Steve, Tun Fuad Stephen, Tun Mustafa, janji saja, tidak ditunaikan. Kali ini pastikan, ya, yang memperjuangkan hak Sabah. Siapa yang perjuangkan hak Sabah ini? Waktu kita warisan, Sabah ini dalam perlembagaan Malaysia disamakan dengan negeri-negeri yang ada. Tapi bila kita jadi kerajaan, Datuk Daryl Liking menjadi Menteri Perindustrian Antarabangsa. Datuk VK Liu menjadi undang-undang. Kita minta supaya pastikan ubah perlembagaan Malaysia. Sabah bukan negeri, Sabah wilayah. Pasal apa? Hak Sabah berbeza dengan negeri-negeri lain. Kita ada kuasa immigration, kita ada kuasa tanah, kita ada kuasa untuk dipulangkan hak kita. Semuanya ini ada hak. Tapi kita mampu menjayakannya musim warisan. Jadi kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dahulu. Walaupun undinya pertama tidak cukup, kali kedua cukup. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati sekalian, kita pindah perlembagaan. Siapa yang pindah? Dalam perjanjian 63. Hari ini kalau ada kes di Sabah, yang akan menghukum kes di Sabah 40% itu, hakim itu dilantik di Sabah itu. Siapa yang buat itu? Kerajaan warisan itu sekarang yang melantik Kuasurujaya Kehakiman di Sabah. Pasal itu sudah ada kes baru kemarin 40% kerajaan negeri berhak untuk dapatkan balik 40%. Siapa yang membuat perubahan itu? Hak kehakiman itu penting kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati sekalian, tidak apa-apa duduk. Jangan pula undimu yang duduk. Boleh ya? Undi bagi dengan parti warisan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau cakap panjang, mau jalan jauh. Ada di antara, ya, tidak ada bus. Yang ada di sini pun kereta sapu saja. Betul. 60 tahun kita tidak ada kereta, tidak ada bus. Yang ada pengangkutan awam pun tidak ada di kampung di luar bandar ini. Kemana pemerintah hari ini? Saya jadi kerajaan 20 bulan saja. Itu pun dikacau. Mahathir kacau, si Anwar kacau.
Si Najib kacau. Si Musa pun bawa pergi mahkamah. Kacau. 20 bulan. Tapi dalam 20 bulan kita memerintah, kita dapat membela anak-anak bangsa kita. Walaupun masanya singkat, tanah hak orang Sabah kita bagi lebih daripada 4,000, 5,000 gram tanah saya bagi kepada orang-orang Sabah. Kita pertahankan hak kita. Jadi saya harap sungguh kursi yang ada 73 kursi. Ini kursi orang Sabah punya kursi. Bukan Kuala Lumpur punya kursi. Jangan bagi kursi ini kepada Kuala Lumpur. Betul? Nanti suara orang, suara Kuala Lumpur. Kadang-kadang kita nampak suara UMNO kononnya. Simbong Mokhtar tidak ada suara. Yang bersuara Presiden UMNO. Besok Simbong Mokhtar bertanding, yang sign tanda tangan si Zahid. Pasal Presiden UMNO. Berunding lagi itu. Runding sana, runding sini. Berapa dirunding? Oh, mereka bertanding 48. Bagi parti itu, bagi parti ini, bagi parti PBRS, bagi parti MCA. Apa ini MCA? Parti apa ini? Sabah ini. Dari Kuala Lumpur juga itu semuanya. Kita punya kursi, orang Sabah bagi. Kursi Sabah bagi dengan parti warisan Sabah. Betul. Waktu muka-muka ini. Pasal dia punya rantai tangannya ini, rantai parti warisan ini. Hadirin yang berhormat sekalian, saya harap sungguh ya, jangan buang undi ini. Jangan sia-siakan undi ini. Pikir dengan baik. Gunakan undi ini, jangan disia-siakannya. Gunakan undi ini untuk masa depan anak-anak kamu ini. Bukan masa depan saya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kamu ada pernah dengar 20 bulan kami perintah, 20 bulan saya ada ambil tanah, 20,000 ekar, ada keluar video saya, ambil duit, ambil tanah, ambil pengunjung, projek dari Kuala Lumpur. Saya tidak minta sama si Mahathir projek. Saya boleh minta kalau saya mau. Tapi saya tidak mau. Saya punya kaki kena ikat. Saya punya leher, suara saya tidak berbunyi. Leher kaki ini, suara Sabah punya. Supaya jangan dorong ikat ini. Kita kena berani, kena lantang. Bersuara untuk mempertahankan hak Sabah. Pasal yang kita tuntut ini dalam perlembagaan. Bukan salah itu. Ya. Kalau orang Johor, bangsa Johor, kita bangsa Sabah tidak boleh. Kalau di Kelantan pas perintah 60 tahun, 50 tahun orang boleh pula. Kalau Johor dong perintah sampai 40 tahun boleh. Kita di Sabah tidak boleh perintah. Saya mau kasih mati BN, tidak boleh. Si Mahathir kasih mati UMNO, boleh. Si Anwar kasih mati UMNO, boleh. Si Mahathir kasih mati PKR, boleh. Saya tidak boleh. Di Sabah kita perintah sendiri, jangan ada campur-campur daripada mana-mana parti. Di Kuala Lumpur kita sokong siapa kerajaan, pasal kita tidak cukup. Bayangkan, saya coba, bukan kita mau bertanding di Kuala Lumpur. Saya tahu tidak mudah. Bila saya bagi tahu, coba di Johor bertanding. Ada orang Kuala Lumpur yang cakap, kacau datang pergi Johor. Oh, orang datang ke Sabah tidak kacau. Kalau ambil kursi kita tidak kacau. Kalau saya pergi Kuala Lumpur, kacau. Pasal takut kursi saya ambil. Kalau kursi itu saya ambil, saya yang pegang. Macam orang pegang. Parti-parti kita dari Semenanjung di sini, orang-orang kita. Betul tak? Jadi kita kena bijak. Ya, kena bijak untuk pastikan kali ini, pastikan undi bulat kepada parti warisan Sabah. Jangan pecah-pecah. Ya. Bayangkan JRS bergabung dengan apa? Pakatan Harapan. Oh, masalah apa kita kerjasama dengan KL? Warisan pun kerjasama dengan KL. Hari ini Sarawak kerjasama dengan KL. Tapi Sarawak tidak bagi kursi satu pun pada DAP. Tidak bagi kursi satu pun kepada PKR menjadi kerajaan. Kalau Sarawak boleh, kenapa pula Sabah tidak boleh? Cuma si Haji saja bagi boleh.
Orang ini seumpama ini, orang Sabah digunakan untuk pecah belah orang Sabah. Tolak calon-calon seperti ini. Boleh? Jangan biarkan mereka ini. Jadi kalau ada pun parti-parti datang ke Matunggung, dorang cakap itu, kita gabung sana, gabung sini. Jangan dengar itu. Ada saya dengar sebelum saya datang, dorang bilang, Warisan bergabung dengan parti KDN. Saya sudah umumkan Warisan bertanding 73 kursi. Tidak ada gabungan dengan mana-mana parti, bergabung dengan rakyat Sabah. Mana yang kamu percaya ini? Percaya cakap orang kah ataupun kamu percaya Presiden Warisan punya cakap? Jangan dengar, jangan buang undi. Pastikan undi kepada calon di Matunggung Parti Warisan Sabah. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, kamu undi Parti KDN, di mana presidennya ini? Kamu undi Parti KDN, di mana presidennya ini? Kesian juga bekas naik presiden saya sudah nasihatkannya, jangan ikut dia. Sekarang di mana itu? Kau mau undi, dalam penjara undi kamu itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, pastikan jangan salah. Undi kita kali ini, undi Parti Warisan, orang yang boleh bertakbir Sabah, orang yang mati boleh menyatukan rakyat Sabah. Kita parti yang boleh menyatukan rakyat Sabah. Kenapa tidak boleh? Saya bekas Menteri Perpaduan Sabah. Berapa tahun saya jadi Menteri Perpaduan di Kuala Lumpur. Pernah saya jadi Menteri Kebudayaan. Pernah saya jadi Menteri Perpaduan. Kali ini kita mau supaya Parti Warisan. Kamu tengok lambangnya itu warisan. Apa lambang Parti Warisan itu? Tangannya kanan itu ada satu merah, ada satu biru. Kalau orang pantai barat dengan pantai timur, tangannya kuat, genggamannya, ikatannya, macam mana ombak yang dilalui, kapal ini tidak akan karam. Karena kapal ini, kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh. Kapal yang dahulu, banyak kes-kes rasuah di Sabah ini. Banyak air kita susah. Jalan raya berlubang. Tidak ada kerja. Jadi kita muatkan dalam satu kapal berbagai bangsa, berbagai anggota agama. Orang dalam kapal ini, insya-Allah kalau kita bersatu, kita boleh mengatasi masalah apa juga rintangannya. Betul kan? Jangan cerita itu apa ini PTI. Waktu saya timbalan Menteri Pertahanan, waktu saya jadi Menteri di Kuala Lumpur, hero saya, jago Barisan Nasional. Naik Presiden UMNO, hero UMNO. Lawan sama UMNO, lawan BN, PTI saya. Bukan main itu. Kenapa musim dulu saya jadi hero dorang di Kuala Lumpur? Ditahan saya itu. Dituduh saya, mana saya ada ambil duit. Yang orang keluar video, ambil duit. Betul kan? Ada video saya ambil duit. Mungkin makan nasi lemak ada keluar video kali. Tapi ambil duit tidak ada itu. Orang sendiri cakap, bukan saya cakap. Kenapa tidak ada tindakan? Saya tidak mencuri duit, wallahi wa billahi wa tallahi. Duit yang mereka tuduh tidak ada. Datang rumah saya tidak ada duit. Datang bank saya ada sedikit duit. Bukan saya mencuri. Tapi ada juga YB dari Semenanjung itu jumpa duit di rumahnya beratus juta. Tapi tidak pakai baju orange. Pakai netai, pakai coat. Betul kan? Saya dikasih tunjuk pakai baju orange. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya harap sungguh kali ini pastikan jangan pecah undi kita. Saya ulangi balik. Jangan pecah undi, kita kena pastikan majoriti kali ini kebulatan untuk memastikan perjalanan kita. Kita kerjasama dengan Kuala Lumpur. Bukan kita mau gaduh-gaduh semua orang. Bukan gaduh. Kita minta hak kita, bukan kita mau berperang. Betul tak? Salah kayaknya orang minta.
Kau duduk di sini daripada tengah hari tadi minta ampun, minta maaf. Tapi binimu bilang, mana beras itu? Tidak ada. Marah dia kan? Kalau marah-marah bini itu bukan apa apa. Marah dia sayang, bukan kita tidak sayang. Kita sayang negara Malaysia. Ini negara kita, bukan negara orang. Tapi kita yang membentuk negara Malaysia, bukan hak mereka ini, Malaysia ini. Malaysia tidak akan lahir kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak lahir kalau tidak ada Sarawak. Malaysia tidak akan jadi kalau tidak ada Singapura. Yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara ialah Sabah, Sarawak dan Singapura dahulu. Pasal apa kita jadikan? Pasal tanda tangan perjanjian 3. Pasal apa? Kita mau merdeka dari British. Pasal apa kita mau merdeka dari British? Kita mau ada kebebasan, independen menentukan anak kita, masa depan kita. Hari ini mereka pula yang menentukan masa depan kamu ini. Jangan bagi ini sebagai orang itu. Boleh? Jangan bimbang. Itu yang mesti pastikan. Pandai. Oh, pandaran. Baju saja. Tapi hatinya warisan. Boleh ya? Kasih kuat. Boleh sih. Ini pun boleh, Jok? Boleh. Terima kasih banyak. Jadi, alhamdulillah keadaan cuaca pun baik. Ya, saya harap undinya pun baik. Kau sudah angkat bagmu itu, kau mau balik kesian ya, mungkin mau masak di rumah itu. Anakmu? Hah? Oh, okey. Jadi saya harap sungguh kau tidak boleh lama sangat berucap, nanti tidak ada makan masak di dapur. Saya takut itu kalau tidak masak di dapur, nanti undinya pun tidak masak. Ya. Tapi yakin insyaAllah, pilihan raya datang, jangan lupa undi parti warisan. Itu boleh ya? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan. Okey. Kemudian, terima kasih atas anjuran kamu pada hari ini. Jomna, mana si Jomna ini? Pastikan pilihan raya kali ini bergabung kerjasama yang rapat. Ya, di antara pimpinan-pimpinan di Matunggung, tidak kira bangsanya. Sama ada ianya Bajau, sama ianya KDM, sama ada ianya Su. Kita rakyat Sabah di Sabah ini, sama ada ianya Cina. Ini pun KH Hong Tengok, merata tempat dia ada KH Hong, Cina. Tapi dia bukan orang China, dia orang Sabah. Betul tak? Ini pun orang Sabah ini. Betul. Walaupun mukanya lain sikit, tapi dia orang Sabah ini. Jangan kita sebut kaum-kaum, pasal dia juga berhak mengundi yang ada. Ini pun satu, Datuk Arif ini orang Sabah juga ini. Bukan orang daripada Arab ini. Betul tak? Dilahirkan di sini, beranak di sini, beristri di sini, bekerja di sini, pegawai kerajaan di Sabah. Ini cucu Tun Mustafa. Ini cucu si Andros ini. Anak buah. Bukan anak buah. Pasal mamanya ini anak buah Tun Mustafa. Adik-beradik sama Tun Mustafa. Mamanya bukan adik-beradik sama Tun Mustafa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sudah ada keluarga Tun Mustafa, keluarga si Tun Fuad, mana si Fauzia tadi? Fauzia bang. Ini si Fauzia. Dia ketua bahagian penyelaras kuda. Hari ini. Semua ini bergabung sudah dalam parti warisan. Ini bukan parti PTI ini. Ini propaganda politik orang supaya tidak mengundi warisan Sabah ini. Jangan kamu terikat, terpesong, tidak jelas. Betul tak? Mana ada parti, paling besar parti di Sabah warisan itu. Ada YB di Sempurna, ada YB di Tawau, ada YB di Ladatu, ada YB di Batu Sapi, ada YB di Karamunting, ada YB di Sandakan, ada YB di Kuda, ada YB di Banggi, ada YB di Sipitang, Sindumin, ada YB di Kimanis, ada YB di Papa. Warisan. Apa PBS ada YB di Sempurna? Apa Star ada YB di Landatu? Ada YB Ampo di Sandakan? Tidak ada. Mananya yang potensi untuk memerintah Sabah kali ini ialah parti warisan Sabah ini. Tidak perlu gabung-gabung. Jangan pulang kamu undi parti black web.
Black web itu bebas. Apa ini bebas pun diperintah ini? Dorang yang bebas. Kamu percayalah, tidak cukup bebas memerintah, dorang akan jual mandat rakyat yang bebas ini. Kami suara tempatan, kami parti tempatan, black web. Tapi sudah ada adun 5, dapat menteri satu orang tidak apa. Macam PBRS, satu orang saja si Atta Kurup, anak si Kurup jadi tidak apa, saya satu orang jadi menteri. Asal jadi menteri. Kemana hak Sabah ini? Kalau kita dapat bergabung tenaga yang ada, saya rasa suara kita kental. Dan Kuala Lumpur tidak boleh permainkan apa yang diperlukan dan suara yang disampaikan oleh orang Sabah. Terima kasih banyak atas kehadiran kamu pada hari ini. Ya, saya harap pilihan raya kali ini tidak lama kita mengundi penamaan calon 15 hari bulan. Hari mengundi 29 hari bulan. Besok kita ada cukup undi. Malam itu saya akan hantar surat PGTY itu. Jangan halang kalau ada majoriti kita. Ya, ini penting kepada kita. Banyak sejarah yang ada. Ya, kuasa yang ada kepada kerajaan yang ada. Pastikan kita menang mutlak yang ada dalam pemerintahan yang bisa. Boleh. Ini yang saya limbang ini. Mau cakap berhenti, aku takut undinya berhenti. Tapi tidak berhenti undi ya. Ini orang muda ini boleh ya. Ini warisan ya. Mana yang muda-muda, kamu mainkan peranan orang muda. Satukan undi. Orang muda mainkan peranan. Pasal kamu punya masa depan. Bukan masa depan saya. Seorang warna masa depan kamu. Karena kamu masih muda. Saya nampak saja muda. 70 tahun sudah umur ini. 8 sudah cucu ini. Tapi yang penting kepada kita, orang muda turun mengundi seramai-ramainya, pastikan undi untuk masa depan kamu. Betul? Dan besok nanti, saya sudah bagi arahan dengan timbalan Datuk Darah Laiking, supaya uruskan harta kita di bawah Yayasan Sabah. Kayu malak yang ada, kita tidak mau yang untung tauke-tauke yang besar. Syarikat-syarikat besar. Kita pastikan duit yang ada di bawah Yayasan Sabah, diurus tabir, masukkan dalam Yayasan Sabah. Bila Yayasan Sabah banyak duit, besok kamu sekolah tidak perlu bayar iuran. Kita bagi percuma iuran untuk sekolah yang mesti. Utang yang ada, besok cukup duit, kita akan bayar hutang Yayasan Sabah. Hutang piti-pitian anak-anak kita. Tapi berperingkat-peringkat. Tidak boleh hutang dibayar itu sekaligus. Mungkin banyak itu. Bayar dulu 30%, bayar dulu 30%. Lepas itu kita ada sistem. Kita tahu mengurus. Bukan saya tidak boleh mengurus. Saya ini belajar ahli ekonomi. Saya bukan belajar di Malaysia. Saya belajar di England. 7 tahun saya belajar ekonomi. Saya boleh cari duit untuk orang Sabah. Kita tidak boleh bergantung menjalankan projek. Tunggu Kuala Lumpur. Boleh. Pasal apa kita boleh mengurus ini? Boleh mengurus. Sabah ini kaya apa ini? Banyak kayu malam. Banyak emas. Hilang emas kita di Tawau. Besok kerajaan saya mau emas itu diproses di Sabah. Kerjasama syarikat dengan kerajaan negeri Sabah itu. Boleh. Tapi undinya kena boleh. Jangan kau tidak bagi pula ya. Jangan pilih lain-lain ya. Ya. Pasal yang bertanding ini muka dua orang tidak timbul. Yang bertanding ini warisan. Parti warisan. Ya. Pasal yang akan bertanding parti warisan sampai. Boleh. Ya. Jadi tuan-tuan, insyaAllah ya. Jangan salah itu. Jangan tidak salah, mungkin bagus. Dia tengok semasa saya punya mata itu, dia betul lah itu. Dan lagi berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang salah. Kita akan urus sehebat mungkin pentadbiran negeri Sabah kali ini. Jangan ada kepincangan dia. Dan saya pastikan, jangan ada rasuah di peringkat negeri Sabah.
Besok kita bentuk kerajaan. Kalau ada YB, ada kerajaan yang rasuah, saya akan buang mereka daripada Jamaah Puteri. Buang. Saya tidak mau buang masa. 20 bulan lebih kita jadi kerajaan, tidak ada kes curi kayu balak, ambil duit kah dari mana kah, ambil tanah kah, tidak ada itu. Mana kita ada beri tanah? Ini tanah hak rakyat. Besok kita jadi kerajaan, jangan bimbang. Lima tunggu mana yang sudah saya bagi tadi. Saya akan lihat secara betul. Kalau sekiranya ini hak orang Sabah, kita bagi dengan orang Sabah ini. Ditongon. Sandakan. Siapa ditongon? YB Maseong. Dilahirkan di Tongon. Waktu sebelum kerajaan Barisan Nasional dahulu, tanah mereka itu menjadi forest reserve. Dia si Maseong dilahirkan di tanah reserve kerajaan, bukan kampung. Bila warisan jadi kerajaan, saya bagi maklum dengan mereka, keluarkan tanah itu, bagi dengan orang-orang kampung. Sekarang ini bukan lagi reserve kerajaan, tapi milik orang Sabah, rakyat Sabah, di Tongon, Sandakan. Begitu juga di atas bukit, Kampung Gana. 2.000 lebih orang di Kampung Gana itu. Tanah itu Sakoda punya. Saya panggil pengurus Sakoda, jangan ambil tanah ini. Saya mau tanah ini bagi dengan orang kampung di Kampung Gana itu. Dan mereka sudah ada rumah di atas bukit, mereka sudah ada tanah di atas bukit, bukan lagi milik Sakoda, milik orang kampung di Kota Marunong. Siapa yang buat? Bukan PBS, bukan Star, bukan PBRS, bukan KBN. Yang membuatnya ialah warisan Sabah ini. Betul tak? Walaupun kita memerintah lockdown, COVID, tidak boleh berjalan. Kalau kau berjalan ditangkap oleh polis. Kedai tidak boleh buka. Jual barang pun tidak boleh. Pasal ditutup, dorong bilang. Walau ditutup kedai, warisan waktu itu darurat COVID lockdown, saya keluarkan peruntukan 600 juta ringgit untuk bagi bakul makanan dan bagi edar semua kampung di seluruh Sabah, termasuk orang Sabah di Semenanjung bertugas, termasuk orang Sabah berada di Sarawak. Dan saya beli emas, tutup muka mereka itu, jangan terjangkit dengan COVID. Berapa juta saya beli dari China, beli obat dari China, vaksin. Saya tidak tunggu Kuala Lumpur untuk beli obat supaya orang kita sakit, kena COVID mati. Tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mananya sudah terbukti pemerintahan kita tidak bergantung dengan mana-mana pihak. Kita mampu mengurus kehidupan rakyat Sabah. Pilihan raya ini, pilihlah rakyat, dan rakyat pastikan kepentingan rakyat yang kita pilih. Pilihlah parti warisan, parti Sabah. Ya, jangan salah pilih. Yang mampu mentadbir Sabah ini. Dan kita yakin dalam masa yang saya nyatakan 5 tahun, kalau kita dibagi ruang cuma 20 bulan saja. Ya. 20 bulan kita perintah, Sia Jiji perintah 5 tahun. Semua salah saya. Jalan Banubang saya punya salah. Tidak ada air, salah saya. Tidak ada elektrik, salah saya. Pasal apa salah saya? Orang bilang saya menteri luar bandar, menteri kampung. Tapi waktu sekarang ini 5 tahun mereka perintah menteri luar bandar Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Kenapa pula bukan salah dia, salah saya? Betul. Dorang yang pegang duit, dorang yang ambil duit, dorang yang urus negeri, semua salah saya. Kotor sempurna, saya punya salah. Ada kamu pernah nampak mantan ketua menteri menyapu sampah di jalan raya? Salah saya semua. Ini fitnah dan pemahan mereka untuk meraih undi. Dorang yang salah, orang lain yang mereka salahkan. Jadi kena belajar. Belajar. Jangan tidak belajar. Kadang-kadang permainan. Hari ini dorang belanja untuk media sosial, cerita-cerita sana 8 juta. Tahun lalu dorang belanja 2 juta.
tahun ini belanja 8 juta untuk cerita memfitnah tentang saya ini. Besok kita kerajaan, saya akan siasat. Kenapa duit lagi untuk memfitnah orang ini? Betul. Kenapa duit ini untuk memindah sampai beli kereta mahal-mahal ini? Ya, waktu kita kerajaan, kita beli kereta murah. Bukan kita beli kereta yang mahal-mahal. Kita gunakan duit yang banyak, kasih baik jalan-jalan raya ini. Bayangkan, kalau kamu pergi Kudat, 60 tahun jalannya berabuk lagi itu. Kerja siang malam, kasih tunjuk. 2 tahun lalu tidak kasih tunjuk baik jalan. Tahun pertama kerajaan tidak dikasih baik jalan. Tahun kedua kerajaan tidak kasih baik jalan. Tahun ketiga perintah tidak kasih baik. Bila dekat bubar dewan sibuk kasih baik jalan. Pasal kamu mau kasih tunjuk, kami mau kasih baik. Pasal apa kasih baik? Baru 5 tahun kamu kasih baik. Pasal mau kasih bodoh orang Sabah, kami kasih baik jalan. Lubang pelunya ini. Di Kota Marudu, kalau angkat telepon aku dari KK ke Kota Marudu, sampai aku mau beli jambu, beli pisang, beli jagung di situ, tidak ada telepon. Bini saya mau telepon, tidak dapat. Lepas itu dia kasih tahu semuanya, kenapa aku tidak sambut telepon? Tapi tidak ada live ini, tidak ada G4, G5. Tapi saya tengok gambar Sihun Benedik, GRS yang ada, bukan G4, GRS punya gambar rasa. Jangan salah itu belanja duit untuk poster orang, berjuta itu. Daripada kau belanja poster berjuta, gunakan duit untuk rakyat, bukan postermu itu. Biar untuk tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, kali ini kita punya hak. Kita punya hak mengundi. Kita punya tangan yang mengundi. Bukan boleh ditentukan oleh mana-mana pihak. Jangan mereka tentukan siapa ketua menteri di Sabah ini. Jangan mereka tentukan siapa kerajaan di Sabah. Yang menentukan siapa kerajaan, siapa ketua menteri Sabah. Orang Sabah yang menentukannya. Kamu yang bahas, pastikan jangan salah pilih. Ya, pastikan jangan salah pilih dalam pilihan raya kali ini, tapi pilihlah parti warisan Sabah. Kamu tahu lambangnya kan? Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, bila saya nyatakan jadi mantan duta ini. Pasal apa kita lantik dia menyelaras di tandik itu? Pasal orang Sabah mantan duta Malaysia. Orang yang boleh mentadbir, orang yang pandai, ada pengalaman. Yang kamu pilih mencuri duit ini buat apa ini? Betul lah. Ini bekas pengurus Asia di Sabah, Terensau, Ketua Tira, orang rumus, bukan macam ini. Boleh pun orang cakap warisan PTI, ini ketua wira, ketua pemuda parti warisan Sabah seluruh Sabah ini. Orang rumus ini. Campur sikit ada Cinanya ini. Itu yang nampak handsome ini. Yang ini. Peguam. Setiausaha Agung. Kesian dia. Sudah 4-5 kali pilihan raya Datuk Seri saya ini daripada Kelino. Mamanya orang dusun, mau juga calon bertanding, kalau tidak bagi Liawan bagilah Bingkul. Tapi orang ini sanggup berkorban. Datuk Seri tidak perlu calon, yang penting warisan menang. Setiausaha Agung paling tinggi pangkatnya ini, tapi sanggup berkorban untuk serahkan supaya warisan jadi kerajaan di Sabah ini. Ini seorang peguam. Seorang peguam. Ada pengalaman, anak darah liking. Masalah liking. Sampai tersasul sudah ini. Kadang-kadang penat saya berucap. Ya, masalah liking, sorry dia dong. Ya, jadi penting kepada kita, bapaknya kawan saya juga ini dahulu. Ya, tapi yang penting kepada kita sudah sampai ketikanya orang Sabah satu padukan semuanya untuk kita gunakan supaya suara kita berpadu
dan besok nanti kita dapat membangunkan negeri Sabah untuk kepentingan rakyat Sabah di masa akan datang. Terima kasih banyak. Saya harap sungguh mudah-mudahan kita akan dapat pastikan pilihan raya kali ini selamatkan berdiri semua. Terima kasih. Okey, di sini. Semua kita lawan bersama. Okey. Orang Matunggung, orang Bandar, orang Tandai, siapa kamu akan undi? Betul tak? Undi? Selamatkan! Selamatkan! Mari kita bersama menyelamatkan. Sekian, terima kasih. Undi warisan. Terima kasih banyak atas kehadiran semua.